Pelakon Safura Yaakob tidak dapat menahan rasa pilu selepas menerima kiriman mesej dan sebuah lagu berjudul Seadanya Aku daripada suaminya, Shahronizam Noor, yang kini sedang dalam proses pemulihan selepas menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada bahu kanan. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe drama tu. Safura menyatakan bahawa lirik daripada lagu tersebut membuatkan dirinya sebak kerana ia terasa seperti luahan isi hati suaminya yang sedang berjuang dengan masalah kesihatan. Tiba-tiba malam ini dapat mesej dari suami dengan lagu ini. Sedih hati dengar kata-kata ini. Seolah-olah dia meluahkan segalanya di sini. Aku mendengar dengan jiwa yang luluh dalam titis air mata. Serah segalanya pada Allah kerana dialah yang mengatur hidup kita sebaiknya. Sungguh banyak rintangan yang kita lalui bersama. Reda, moga jodoh itu ada, katanya. Sebelum ini Shahronizam memaklumkan bahawa keadaannya masih belum stabil meskipun sudah menjalani pembedahan. Dia masih menunggu keputusan makmal untuk mengetahui jenis ketumbuhan yang dialaminya. Buat masa ini, Shahronizam berehat daripada penggambaran namun memaklumkan bahawa dia akan kembali bekerja pada bulan Disember depan. Dalam perkembangan yang sama, pelakon itu turut reda dengan apa jua keputusan analisis makmal terhadap ketumbuhan yang dialaminya, termasuklah jika ia disahkan sebagai kanser.